Jadi tanpa mengusai insya-Allah mari kita sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Ashabul fadilah, ustazah, pelajar-pelajar putera yang dirahmati Allah. Ayat 31 surah Ali Imran. Ayat 31 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Ayat 31 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah olehmu ya Muhammad. Muhammad sampaikan. Muhammad nyatakan. Muhammad jelaskan kepada setiap insan, terutamanya orang-orang yang beriman. Sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kamu, wahai orang-orang yang beriman, mengikuti aku, mengikut tunjuk ajar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kamu. Hinggalah ke akhir ayat 31 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berterus terang kepada setiap orang yang beriman, kiranya mahukan dirinya ini dicintai Allah, meletakkan diri ini sebagai Habibullah, kekasih Allah, maka ikutlah segala tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan lahirlah cinta mencintai seorang yang beriman, yang mengikut tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastinya dia benar-benar mencintai Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mencintai dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberi pengampunan dosa kepada hamba yang benar-benar mencintai Allah
apatah lagi Allah membalas kecintaan. Betapa Allah Maha kasih dan cintanya kepada hamba-hambanya. Ayat 31 surah Ali Imran nak jelaskan kepada kita berhubung tentang melahirkan rasa cinta kepada Allah. Kenapa? Kerana kita ni cinta dengan handphone. Tanyalah dengan Imam Haji Rakis. Cinta dengan handphone, cinta dengan game, cinta dengan harta benda, cinta dengan mata benda, cinta dengan apa benda. Tapi ada tak rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah, biasa-biasalah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan pada ayat 31 surah Ali Imran bagaimana nak melahirkan rasa cinta kepada Allah. Maka tokoh-tokoh habaib telah menjadualkan malam cinta Allah, malam cinta Rasul, yang kini tak dapat permit lagi nak buat. Betul? Dah tak ada. Ini cerita tahun 2012. Waktu itu insan ini orang nombor 2, Tan Sri Mahyudin Yassin, bertanya dengan saya. Selepas itu dia sendiri menyertai malam cinta Allah, malam cinta Rasul. Tak ada siapa jemput dia, dia sendiri datang. Dia sendiri angkat tangan lambai-lambai. Tak faham tak apa, dengar je. Dia bertanya dengan saya, kenapa Habib Syekh dari Indonesia tu kan sanggup datang nak buat malam cinta Allah, malam cinta Rasul? Maka saya kemukakan terus. Dah orang nombor 2 tanya, jangan bagi peluang. Terus jelaskan ayat 31 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri isytiharkan, kiranya kita ni, siapa pun daripada kalangan orang-orang yang beriman, bercita-cita untuk jadi kekasih Allah, bercita-cita untuk jadi kekasih Allah, maka ikutlah tunjuk ajar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak anda jadi kekasih Allah, terpulanglah Imam Rakis. Nak jadi siapa? Saya sudah pernah menjadi kekasih kepada orang nombor 1. Tun Mahathir kenal saya. Siapa lagi? Ya, PMX juga kenal saya. Saya dah jadi kekasih orang nombor 2. Tapi tak nak cerita lah, budak-budak ni malulah akulah. Malulah. Seganlah. Cukup-cukuplah. Tak ke mana apabila kita jadi kekasih kepada makhluk.
jadilah kekasih kepada yang kekal abadi, kekasih yang sejati, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak jadi apa? Mungkin selama ni bercita nak jadi kesayangan Ketua Menteri Sarawak. Dah tak baik ngata-ngata Rasulullah. Dah lah. Tiba masanya kita ni nak jadi kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk jadi kesayangan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan jalan. Cintailah terlebih dahulu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan jadi kekasih Allah sekiranya kita tidak jadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Nak jadi kekasih Allah, nak jadi kesayangan Allah, mesti jadi dulu kekasih kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak daripada zaman seorang tokoh panglima yang agung dalam sejarah dunia Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti minta ustaz kita, dia pandai. Salahuddin Al-Ayyubi, dia berjaya tundukkan Richard Lionheart, made in England, Scotland, Ireland. Tak faham tak apa. Salahuddin Al-Ayyubi dapat mempertahankan dunia Islam Mesir daripada dikalahkan oleh Richard the Lionheart dalam perang salib pertama, perang salib kedua. Begitu juga Salahuddin Al-Ayyubi berjaya selamat dan menewaskan Hulagu Khan, Genghis Khan, Kublai Khan, tidak Shah Rukh Khan. Tak faham tak apalah. Ini kan cerita je. Maka apa rahsia kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah mengakui kerana dia ditunjuk ajar untuk membina kecintaan kepada Allah dan membina di hati sanubarinya cinta kepada Rasul. Maka dengan itu dia sanggup berjuang bermati-matian, malah dapat mengalahkan Richard the Lionheart, made in England, Scotland, Ireland, dan menewaskan Hulagu Khan, Genghis Khan, Kublai Khan, juga saudara mara Shah Rukh Khan. Itu nilai apabila kita berjaya membina dalam hati sanubari kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan pada ayat 31 surah Ali Imran, untuk benar-benar kita ini cinta kepada Allah, hendaklah kita cinta dulu kepada Ar-Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah telah menyuruh ulama-ulama as-salafus salih di zamannya untuk
membuat kalam-kalam nazam, kalimah-kalimah, bait-bait, sajak, syair, yang mana di situ adanya nilai memberi penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi penghargaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalam nazam yang mengandungi makna-makna selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuja baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar lahir rasa cinta, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah jalan untuk membina cinta kepada yang maha agung lagi maha perkasa. Are you understand? Cakap putih belagak nah. Maka kalam-kalam nazam ni bukan sebagai atur cara co-curriculum. No, ini bukan co-curriculum. Ini adalah suatu keperluan untuk membina nilai-nilai kecintaan kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kalau nak cerita lagi panjang. Bila kalam nazam ni mula dibina, mula disusun pada tahun 250 Hijrah. Maknanya 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu, ulama-ulama as-salafus salih telah diminta untuk menyusun kalam nazam ini. Maka orang sekarang yang tak nak, dia punya pasal lah. Sebab itu dia makin banyak bebanan, tekanan, desakan hidupnya. Kerana dia malas nak berselawat. Tinggal lagi selawat yang kita amalkan, selawat dalam bentuk kalam nazam, selawat dalam bentuk syair, selawat dalam bentuk sajak, selawat dalam bentuk puisi. Tak apalah, dengar je, tak faham tak apa. Yang penting kau dah mula amalkan. Ini dia. Waktu saya belajar di pondok penanti Madrasah Manabiul Ulum, pondok Pakte Madrasah Ad-Diniyah Al-Latifiyah, pondok Kemunting Taiping Madrasah Al-Islahiyah, maka syekh-syekh saya, tuan-tuan guru saya melantik saya, anak Johor yang tak tahu ni, yang aku tahu karaoke je, dan aku pun pandai karaoke. Duit, di mana kau duit? Duit, astagfirullah. Itu nyanyian lagu M. Nasir tau. Tak kenal. Hidup lagi M. Nasir. Ini kenal kan? Jadi apa barang tu? 3 madrasah yang saya belajar, 3 pusat pengajian yang saya belajar, setiap malam Jumaat tak ada pengajian, ketiga-tiga tuan guru telah melantik saya sebagai jatan kuasa burda, jatan kuasa qasidah, jatan kuasa maulid. Juga istilah-istilah yang digunakan. Jadi memang setiap malam Jumaat, kita ni malam Jumaat ni nak tengok bola sepak tau dekat TV. Tuan guru kata jangan.
Kenapa nak selawat? Maka ingat lagi Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati almarhum, dia beritahu dengan saya, hang faham tak ayat 31 surah Ali Imran? Wah, kerana kita pelajar, kadang-kadang kita malas nak selawat ni kan. Kalau selawat ni dapat duit banyak-banyak, nak juga. Jadi tak dapat apa-apa selawat saja. Makin lapar je. Maka makin dahaga je. Kalau setiap kali selawat dapat minum air Pepsi Cola, syok je. Ni tak ada pun. Jadi Tuan Guru kata, kena buat selawat, kena buat maulid, kena buat burdah, qasidah. Maka salah, malaslah. Hang nak pi mana? Malam ni ada bola Liverpool lawan Manchester United. Astagfirullahaladzim. Jadi Tuan Guru bacakan, hang faham betul-betul ayat 31 surah Ali Imran. Dia tanya, hang ada cita-cita tak nak jadi kekasih Allah? Terdiam kita. Tak ada cita-cita ke nak jadi kesayangan Allah? Kenapa selama ni nak sangat jadi kesayangan ketua menteri? Tak ada ke cita-cita nak jadi kesayangan Allah? Tak ada ke cita-cita nak jadi kesayangan Rasulullah? Ya. Ya. Baru terfikir. Kalau nak jadi kesayangan Allah, nak jadi kesayangan Rasulullah, nak jadi kebanggaan Allah, nak jadi kebanggaan Rasulullah. Selama ni nak jadi kebanggaan di kalangan manusia, ketua menteri. Astagfirullahaladzim. Tak faham tak apa? Action and generation. Jadi tak kesayangan Allah, kesayangan Rasulullah, kebanggaan Allah, kebanggaan Rasulullah. Kita ni umat yang Rasulullah banggakan. Kita ni hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala banggakan. Maka ayat 31 surah Ali Imran Allah dah jelaskan. Dan ulama sejak 1200 tahun yang lalu, bukan sehari tu, 1200 tahun yang lalu telah menyusun kalam-kalam ni. Pelajar-pelajar putera yang dirahmati Allah, cerita sejarah. Waktu saya belajar Pondok Keruh lah antaranya. Apabila musim nak mengutip hasil, menuai hasil, orang sana ada yang tanam padi. Kita nak ambil padi ni, musuh kita burung dengan tikus. Jadi takkan nak beli racun tikus, duit tak ada. Takkan kita nak tangkap burung, susah, burung terbang, nak tangkap macam mana? Kita pakai yang patung orang-orang tu, burung sekarang sekolah. Dia tak boleh, dia tahu semua. Itu semua pelakon pembantu terbaik. Maka Pak T, Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman beritahu dengan saya. Dia kata, minggu depan nak ambil hasil padi. Padi huma, padi sawah. Banyak tu dia kata. Jadi kita buat maulid. Buat maulid? Apa barang? Ini bukan bulan Rabiul Awal. Dia kata banyak songel lah hang ni dah. Buatlah, dia kata. Kita buat maulid ni dia. Kerana apabila kita berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua jaminan dari Allah. Dafi'ah, menolak perkara yang tak diingini. Nafi'ah, menarik pelbagai manfaat. Ni kelebihan selawat. Kelebihan selawat. Dafi'ah, menolak perkara yang tak diingini. Nafi'ah,
menarik pelbagai manfaat. Ceritalah. Begitu juga maknanya apabila kita dengar kampung sebelah dah kena serangan wabak, penyakit, demam, denggi ya. Nyamuknya apa nama? Aedes. Ya, kita pun tak tahulah. Tok Guru kata selawat. Nilai selawat ni. Maka antara yang kita faham, nilai selawat itulah jalan untuk kita menjadi seorang hamba yang dicintai Allah dan menjadi seorang umat yang dicintai oleh Rasulnya. Dan kita juga mungkin kita selawat apalah, nak jadi kekasih Allah, kekasih Rasulullah, kesayangan Allah, kesayangan Rasulullah, dan dua, dafi'ah, menolak perkara-perkara yang tak diingini, malapetaka, mara bahaya, balak bencana. Nafi'ah, menarik pelbagai manfaat. Cerita satu hari tak habis tentang kelebihan ni je. Banyak kelebihan ni. Serangan wabak penyakit, serangan makhluk perosak, serangga perosak, dengan kita mengadakan bacaan maulid ni, selawat ni. Itu keistimewaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Terakhir, nanti ceramah tak habis. Terakhir, antara cabaran pelajar-pelajar, murid-murid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan Dikau daripada al-ajzi, lemah, wal kasal, malas, bosan. Baik, ujian pelajar-pelajar ni dua ni. Pertamanya, lemah ingatannya. Lemah ingatan. Ngapal-ngapal mantul. Orang Jawa kata goblok benar. Waktu saya belajar dulu, saya antara yang lemah ingatan saya. Tapi sebab itu Tuan Guru saya beritahu, setiap malam Jumaat ataupun seminggu mesti sekali khatamkan kitab Maulidun Rasul, kan dekat situ tu. Dulu nak khatamkan, kau ni ngelat sikit-sikit je ni. Dulu kita malam Jumaat ni yang tebal tau, kitab Maulid yang tebal tu, yang hijau tu kan, itu tu 3 jam baru habis tau. Macam-macam taranum nahawan. Ni kau taranum 2 je, Hijaz dengan Bayati, ngelat. Kita lu taranum nahawan, taranum raqbi, nak habiskan tu 3 jam paling cepat, kadang 4 jam baru habis. Tapi saya tak sangka lah. Saya dulu belajar tak pandai. Tapi sekarang boleh ingat pula ayat 31 surah Ali Imran. Janganlah marah. Tak baik ngata-ngata. Bukan nak bangga diri, tidak. Ni nilai selawat ni. Kerana untuk pelajar-pelajar, cabaran dia 2. Pertama,
Al-ajzu, lemah. Lemah di sini, dia lemah ingatan dia. Nak faham lambat. Nak ingat pun lemah. Ya, bodohnya. Satu. Yang kedua, al-kasal. Dia cepat jemu, dia cepat bosan. Nanti dia akan nyanyi lagu M. Nasir. Aku dah bosan, aku dah bosan. Belajar baru 2 tahun dekat sini. Dah bosan. Maka ulama-ulama terdahulu, dah 1200 tahun yang lalu, telah buat pengisian. Ini dia. Ini bukan suka-suka nak ngompang-ngompang. Tak ada apa-apa kompang ni pun. Tapi insya-Allah, apabila rajin selawat, rajin nazam ni, kita, Allah Ta'ala beri kepada kita kuat tenaga ingatan. Ingatan tu kuat. Kalau lupa je, selawat. Ingat. Yang kedua, insya-Allah, kita hilang rasa jemu, hilang rasa bosan. Itu dia. Itu cabaran kepada pelajar-pelajar lah. Dah lah. Nanti banyak-banyak pun kau tak faham juga. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.